中国和印尼是友好海上物联，也是全面战略伙伴。Syedara Lun, PT Melabuh Power Generation atau MPG berhasil dan sukses melakukan uji coba unit pertama atau unit 3 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 3-4 Nagaraya selama 96 jam. Suksesnya uji coba PLTU yang berkapasitas 2x200 MW ditandai dengan penandatanganan oleh tim PT PLN Pusat bersama PT MPG di PLTU 34 Kampung Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya pada Minggu 25 Juni 2023 siang. Pada kegiatan tersebut dihadiri Direktur Cina Datang Overseas Holdings Co. Limited, Guo Yabin, dan Presiden Direktur PT MPG, Wang Junfeng, serta unsur pimpinan lainnya. Sementara dari PLN Pusat yakni David Nainggolan, yaitu PLN Pusertif, Aninditio Aryo Saloko dari PLN UIP SBU, dan M. Iqbal TZ dari PLN UIP 3BS. Presiden Direktur PT MPG Wang Junfeng mengungkapkan PLTU Unit 3 milik PT Melabuh Power Generation telah berhasil menjadi tonggak penting dalam kerjasama antara perusahaan energi Cina Datang Corporation dan PT PLN Persero dalam mewujudkan visi bersama terkait One Belt One Road dan Global Maritime Axis. Dikatakan sebagai proyek yang menjadi fokus dalam transformasi industri di Indonesia, PLTU 34 memegang peranan vital sebagai PLTU pertama di bawah Cina Datang Corporation di luar negeri yang masih berkonsep area penghijauan. Dengan demikian, proyek ini berperan sebagai penyokong utama kebutuhan listrik di wilayah Sumatera bagian utara. 中国大唐与 PLN 落实印尼领导人重要共识，加强共建“一带一路”倡议和全球海洋支点构想对接的重要合作项目，是印尼工业战略转型的重点工程项目，是中国大唐集团公司第一个绿地火电项目，是苏门答腊岛北部地区的主要电源支撑点。项目开工建设以来，大唐海图公司始终坚持服务印尼、造福雅齐、点亮美好生活的宗旨，全面落实大唐集团公司关于项目建设的决策部署，坚定信心，攻坚克难，积极应对世界疫情和百年变局，加强组织领导，层层压实责任。今天迎来了首台机组96小时试运成功的荣耀时刻，实现了大唐海图境外新建项目的新突破。中国和印尼是友好海上物联，也是全面战略伙伴。中国大唐愿同印尼各界一道，落实好多边领导人重要共识，加强共建“一带一路”倡议和海洋支点的构想对接，共同深化能源电力领域务实合作，跟文化相通、人员相亲之途，欲共同发展合作共赢之花，结和平繁荣、人民幸福之果，全力以赴推动国际业务高质量发展，为推动大唐集团公司建设中国最好、世界一流能源供应商，推动共建绿色“一带一路”走深走实，做出新的贡献。Proyek ini berhasil mencapai momen bersejarah, yaitu sukses menjalankan uji coba selama 96 jam pada unit pertama atau unit 3 dengan kapasitas 225 MW.